Jalan yang ada kat belakang saya ni, mengikut pada sahabat-sahabat saya yang bercerita dan pernah datang kemari untuk membuat aktiviti kajian paranormal, mengatakan kepada saya, jalan ini menuju ke sebuah banglo ataupun satu bangunan usang yang dipercayai adalah sebuah surau. Surau itu sudah lama ditinggalkan dan sudah lama terbenggalai. Okey. Dan masa mereka datang ke kawasan ini melakukan penggambaran di kawasan surau itu, ada beberapa penampakan dan aktiviti-aktiviti paranormal yang berlaku di dalam surau tersebut. Bagaimanakah suasananya? Jom, saya bawa kalian ke sana. Kampung Miku memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Kampung ini terletak di Rembau Negeri Sembilan, Malaysia dan telah diterokai kira-kira 300 tahun yang lalu. Nama Miku sendiri berasal dari bahasa orang asli yang bermaksud tempat yang tinggi atau bukit. Sejarah Kampung Miku bermula ketika seorang lelaki dari suku Biduanda yang bernama Miku membuka kawasan hutan untuk dijadikan perkampungan. Beliau kemudian menjadi penghulu pertama di kawasan tersebut. Kampung Miku kemudian menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di kawasan Rembau. Kampung Miku juga memiliki hubungan yang erat dengan sejarah Negeri Sembilan, khususnya dalam konteks pemerintahan dan adat. Kampung ini merupakan salah satu daripada 9 luak, iaitu kawasan yang ada di Negeri Sembilan dan menjadi tempat penting dalam sejarah pembentukan negeri tersebut. Kampung Miku memang memiliki cerita tentang perkampungan bunian, tetapi itu lebih kepada mitos dan legenda lokal. Menurut cerita rakyat, Kampung Miku dikatakan memiliki hubungan dengan alam lain, termasuk perkampungan bunian. Namun, tidak ada bukti konkret yang membuktikan adanya perkampungan bunian di sana. Cerita tentang bunian di Kampung Miku mungkin berasal dari kepercayaan dan tradisi lisan masyarakat setempat. Bunian sendiri adalah makhluk mitologi dalam kepercayaan Melayu yang dikatakan hidup di alam lain dan memiliki kemampuan supernatural. Kampung Miku sendiri lebih dikenali sebagai tempat yang memiliki keindahan alam dan sejarah yang kaya seperti Bukit Miku yang menjadi destinasi hiking popular. Banglo Miku Lama merupakan menjadi tempat sasaran pengkaji alam mistik pada kali ini bersama dengan rakan seperjuangan saya iaitu Farid Religion. Kita sama-sama akan merungkai misteri dan keberadaan makhluk astral yang tinggal di dalam Banglo Miku ini. So, apa yang terjadi pada malam ini? Saksikan. Jangan skip, jangan lepaskan peluang. Barangkali ada penampakan yang berjaya dirakam. Nantikan pada malam ini. Let's go guys. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni ada sedikit kekecewaan pada diri saya. Okey, seperti mana yang korang lihat ni, saya tidak berjaya untuk melakukan sebarang rakaman secara live. Okey, dan banglo ini merupakan Banglo Miku yang terletak di Jalan Miku, Jalan Miku Lama, dan adalah beberapa kisah mistik dan misteri yang ada dekat kawasan sini. Jadi hari ini saya berjalan ditemani oleh isteri saya. Okey. Dan kita cuba untuk merungkai keberadaan entiti dekat kawasan sini. Dan saya minta maaf, gambar ni tak boleh direkod secara langsung melalui aplikasi TikTok. Saya hanya berjaya buat penggambaran secara off record sahaja. Okey. So, apa yang korang lihat sekarang ni adalah gambar secara off record. Okey, walau bagaimanapun saya tak nak mengecewakan korang. Okey, jom kita tengok secara off record apa yang kita dapat dekat kawasan ni.
Okey, banglo tu sebelah sini kau. Kau boleh nampak banglo tu Ni banglo. So ada rakan-rakan kita dekat dalam banglo tu. Okey. So jom kita bagi dia ruang dulu untuk buat. Okey. Baru kita jalan. Okey, kita ada rakan-rakan kita lagi kat atas tu. Okey. Ada dia orang apa semua. Jom. Kita guna rocker masuk. Ni keberadaan macam mananya suasana sebelah luar banglo ni. Okey. Dan saya dimaklumkan banglo ini adalah milik kepunyaan YB. Okay. Ditinggalkan kerana masalah lain telefon. Okey. Seperti yang mana korang tengok sekarang ni. Kejap guys. Sangkut. Alah, sangkut. Okey, seperti mana yang korang tengok sekarang ni, saya tak berjaya untuk melakukan sebarang rakaman secara langsung. 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 Dan saya hanya boleh buat off record saja. Tapi demi tidak mengecewakan korang, saya tetap explore dan juga merungkai kawasan banglo Miko ni. Okey. So ini suasana dalam dia. Okey. Okay, ini dalam rumah dia. Sekarang ni kita jalan dulu. Sebab dalam bangunan ni kita ada ramai rakan-rakan yang lain. Okey, yang cuba untuk melakukan penggambaran juga. Okey. Kejap lagi mungkin kita akan beri ruang seorang demi seorang lah untuk naik. Untuk masuk. Jangan ada kelawar. Aku lempang kalau ada kelawar lagi. Okey, tak ada. Dia bukan takut geng, dia terperanjat. Ini tangga untuk naik atas. Okey. Boleh? Lain okey tak? Tak boleh tak? Nak rakam je. Rugi lah kalau masuk tak boleh tengok balik. Nak rakam. Ni off record lah ni. Kena keluar balik tongkat semampu itu dia. Yang singa kat bawah, si Gua kan? Kak Miza dengan Abang Gua orang ni? Dengan Brother Askar lah. Okay, ni bilik dia. Ni sahabat seperjuangan kita, Brother Farid Red Legion. Okay. So sekarang ni kita explore dulu ramai-ramai. Kita tengok suasana keliling. Dan mungkin kejap lagi kita akan explore seorang-seorang Farid Jalan seorang-seorang. One by one. Cantik lagi geng bangunan ni. Ada siapa-siapa nak beli tak? Aku jual murah je, RM15,000. Ruangan ini dipercayai macam satu ruangan bilik master lah, master bedroom.
Tapi bilik master bedroom dia macam unik sedikit. Agak unik sikit master bedroom dia. Sini je? Oh, dekat sini je. Okey. Korang boleh dengar kita semua sekarang ni ada masalah lah. Ada masalah dari segi rangkaian internet. Kalau besok tak apa, tapi tu lah. Kalau besok ni kalau besok. Okey, ni rakan kita, Kok Diang. Antara salah seorang explorer juga. Otai, tengok. Tapi dekat sini boleh gagah lain. Masuk dalam habis balik. Duduk sini je lah. Duduk sini je. Tapi masuk dengan duduk kat sini je tu. Kan? Tapi tak tahu kita try pergi ke surau tengok. Surau tu mungkin ada lain sikit kan. Lagi kita akan try ke surau. Okey. Tengok macam mana. So ini sahabat kita Kok Diang, okey, dengan belangkon dia. Tak tahulah mungkin malam ni dia menurun kot. Ada plan nak menurun ke Kok Diang? Tahu lah. Tak tahu lagi. Mana tahu kalau menurun lain kuat sikit. Ada. Okey, so ini adalah suasana dan keadaan di dalam banglo Miko. Okey, sekarang ni mungkin korang akan bercakap, alah datang ramai-ramai apa rasa. Memang betul sebab kita akan explore dulu. Okey, masing-masing pun dalam dilema sekarang ni tengah ada masalah, masing-masing semua tengah ada masalah. Masalah rangkaian internet masing-masing. Okey, so mereka pun sedang mencuba untuk dapatkan rangkaian internet lah untuk diorang buat rakaman secara langsung di aplikasi TikTok. Okey. So macam inilah suasana dia waktu malam. What? Abah Azman dia ambil gambar estetik. Klasik. Apa tu? Oh mangai. Benjol je kalau kena. Okey, ni kita arah turun balik Kita turun balik ke bahagian ruangan utama. Saya percaya ini adalah bahagian ruangan utama, bahagian rumah ini. Dan dia bahagian ruang tamu lah. Ini semua bahagian ruang tamu. Okey, so kita tak nak buang masa. So jom kita explore ke tempat lain dulu. So saya akan jalan berdua saja dengan isteri saya dekat atas ni. Tu slide mana tu slide? Pegang macam ni, bagus. Sebelah pegang tu slide. Okey. So jom kita jalan kat kawasan ni. Kita tengok apa yang Halo. Kenapa awak tak kasi kita masuk ke? Ke angin? Macam angin je ni. Angin ni. Keliling dia hutan Keliling memang hutan tebal. Dan boleh saya katakan agak berisiko jugalah malam ni. Okey. Dengan kita tak ada pemantauan daripada rakan-rakan kita yang lain. Apa tu? Apa tu? Daun ke apa ni? Daun tak? Rasa macam daun tu. Apa tu? Motor ke? Tinggi pula ranting kayu ni. Boleh? Ui. Alamak, dapat shot tak? Saya ada nampak macam ada benda putih tadi kat sini. Dia terbang masuk ke dalam ni tadi.
Mari. Atau jalan tengok bawah. Hutan. Memang 100% hutan tebal. Totally hutan tebal. Lepas tu cuaca pun macam tak mengizinkan kita kan, dengan beranginnya apa. Siapa ni? Pantat anjing bodoh terperanjat aku. Siapa ada kat banglo? Dah tak ada orang Ha? Apa yang berkilat ni? Oh, salah lampu lapar. Okey, jarak antara base pergi ke surau ni lebih kurang 200 lebih meter. Okey, melalui jalan ni lah. Jalan yang gelap macam ni. Okey, sambil ditutupi dengan pokok-pokok dan hutan-hutan yang macam ni Dan saya juga dimaklumkan oleh orang-orang kampung kat kawasan sini adanya si kumbang. Okey. Sebab tu saya kena perhatikan kat kawasan atas pokok sini. Dan kita pun kena tajamkan penglihatan dan juga deria-deria kita lah untuk melihat kawasan-kawasan keliling. Ada rasa apa-apa yang setakat ni? Tak ada. Tak ada Tu ada tak? Ada kedengaran bunyi burung bersiul Saya nampak nenek kebayan tu kat kawasan ni kan. Ya, kat kawasan ni. Masa saya nampak nenek kebayan tu, saya pernah terlihat ada satu susuk seorang nenek-nenek. Apa tu? Dengar kan? Bunyi daun macam kena langgar tadi. Kawasan ni lah, kawasan ni yang saya ada terlihat sekelibat seorang nenek kat kawasan ni. Kat kawasan ni. Masa saya nampak tu sebelah petang Masa saya nampak tu di sebelah petang. Waktu saya menemani sahabat kita, iaitu Farid Red Legend, untuk to check line juga kat kawasan ni. Yang peliknya petang tu line okey.
Tapi malam ni line boleh tak ada terus. Okey. Tu yang agak pelik lah. Ui, apa tadi? Saya ada ternampak sesuatu dekat kawasan ni tadi. Kat sini. Bawah ni ada satu macam ruangan kosong. Macam seolah-olah ada tempat, macam ada yang menjaga kawasan ni. No? Apa ya? No? Sekejap, tukar lampu. Tukar lampu. Suruh. Tukar lampu. Tukar tu slide. Tak ada apa yang pelepah. Tak ada apa. Angin makin kuat InsyaAllah. Angin makin kuat. Dekat belakang ni rasa macam ada kena ikut ni. Okey, ini adalah surau. Okey. Surau yang telah ditinggalkan oleh penduduk sini. Okey. Sebab ada ni, sebab tu boleh dikatakan surau Tapi boleh nak naik, tapi hati-hati. dia dah pecah. Lantai dia dah pecah. Bijak kena cakap menggunakan ilmu terapung. Ringankan badan. Kalau terapung nanti orang kecam aku nanti. Aduh. Dia tengah terang ni. Sekarang ni tadi dia tengah terapung ni. Itu dah tak boleh tegur sebab dia tengah terapung. Diang. Diang. Ada bangunan sebelah lah. Ada bangunan lagi dia. Jalan. Ada track. Ada track. Ada track sekejap lagi. Kita cuba tengok. Takut ada randau orang tu ni. Ada apa? Randau. Kat mana? Mana tahu ni surau. Itu tempat dia simpan barang-barang ni. Kalau ada keranda apa? Ada hal. Mati itu benar. Bayang sini. Boleh? Tengok bawah. Ada lampu kat tangan. Okey. Bukan Lai, jalan. Okey. Kabel sangkut. Saya tengok apa? Batang. Oh, kayu. Ada pagar Tengok bawah. Hah? Ada resor. Macam apa ni?
Serius lah? Oh, betul tu. Ni. Oh ya, ada kereta sebuah. Apa? Ada kereta sebuah. Wajah. Lagi aku punya excited apa? Hai, mulut longkang. Tengok dekat dengan longkang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz. Jaga kaca. Oh, masih ada barang. Masih ada barang. Otek hang. Ada tanda orang duduk tak? Saya tak pasti tapi Kau cek bilik ni. Kau cek bilik ni. Assalamualaikum. Ada. Mana? Dia tak ada orang duduk. Tak ada ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada tanda-tanda orang duduk Memang ditinggalkan macam tu dia dengan keadaan kalau tengok Labu sayung. Labu sayung. Jangan main sebarang buka. Dah buka dah. Kosong. Kosong. Tak ada apa dah. Tolong cek atas nama siapa. Tapi jangan sebut. Ha? tu. Mana? Tu. Kau biar betul. Ya, tu. Tu. Kapan? Ha ni. Cuba ambil buat keluar. Betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kekapan. Kain dia jarang-jarang. Bukan. Kekapan. Ni tempat best. Saya cukup suka kawasan ni. Waktu tertinggal power bank gue di sana. Hah? Tinggal 4% aja nih balik ni. Bawa power bank. Waduh. Kita malam ni kita bawa wak ketari kan. Wak ketari blues nampak ah. Kapan gua korek lomo? Aku gua ketari keturunan Jawa asli. Ha. Standby lah kau masuk YouTube aku Kau main-main. Ha. Kau tengok wak ketari blues kita ni ha. Telur berat sangat tu wak. Mogok lah. Aduh yai. Tempat ni best. Sini agak menarik sikit lah tempat dia. Okay, sekejap lagi saya nak rehat sekejap kat sini. Kita take 5 dulu. Ada lain tak? Tak ada. Tak ada. Dia view cantik. Awak kan? Di sini sampai ke surau tu. Abang kalau ada penglihatan tembus, abang tengok kawasan ni. Apa yang abang nampak? Tengok kat kawasan ni, apa yang abang nampak? Kalau ada penglihatan tembus, ni kawasan ni. Ikut rasa hati, apa yang abang nampak? Pintu. Pintu. Ya. Betul tu. Oh Farid, dekat surau tu, kau naik tangga tu, kau pandang belah kanan tak? Pandang belah kanan. Ada pandang belah kanan? Ha? Ada pandang belah kanan? Ada. Ada rumah lagi sebuah? Sini ada buah. Ada kereta sebiji? Ada kereta sebiji? Ha? Ada kereta sebiji? Ya ke? Kita lama ke? Kereta wajah, Ha. warna hitam. Tak perasan ke? Aku pun masuk tadi dengan kau diam. Dalam rumah tu. Kat kawasan rumah. Tak, bukan dalam rumah lah, dekat luar pekarangan tepi tu. Tepi rumah betul. Ada kereta wajah sebiji. Tengok. Sebelah surau tu. Ada laluan masuk. Masuk. Ada. Boleh masuk. Ha? Boleh. Kita tengah live ni. Ambil video. Live boleh, tapi itulah ni je. Kau dia ke mana kau dia? Kat rumah tu lah. Kau dia kat rumah tu lah. Jom. Jom. Aku nak stay sini jap.
Saya tengah berehat sekejap sekarang ni. Saya bersama dengan isteri saya. Ketika ini, isteri saya merasakan kehadiran entiti yang jarak di antara tempat kami duduk hanya lebih kurang 60 ke 70 meter. Isteri saya juga memaklumkan dia terlihat satu kelibat berwarna hitam yang menyorok di antara celah pohon dan pelepah sawit di hadapan kami. Malangnya, saya tidak dapat merasakan sebarang kehadiran entiti mahupun terlihat di kawasan ini ketika itu. Laluan depan saya ni sekarang ni yang korang tengok, laluan depan ni adalah laluan menghala ke kebun. Okey, kalau korang boleh tengok banyak pokok-pokok sawit yang tinggi-tinggi. So, ni laluan pergi ke kebun. Jadi semasa kami dalam perjalanan nak ke surau tadi tu, ada kedengaran bunyi motosikal. Okey. So, sahabat kita dah tegur lah, katanya kita cuma explore je, kita cuma buat rakaman-rakaman malam lah macam ni kan. So lepas tu terus tak nampak lah kelibat motor tu. Motor tu cakap apa? Tak ada, dia tak datang kemari pun. Selepas usai kami berada di kawasan surau tersebut, saya bersama isteri saya pulang semula ke arah base untuk berehat seketika. Selepas beberapa minit, saya dan isteri berserta dengan rakan-rakan yang lain beristirahat di base. Kami semua dikejutkan dengan satu fenomena ganjil yang berada pada jalan menghala ke sungai. Apakah fenomena ganjil tersebut? Saksikan apa yang berlaku kepada kami. Yang dekat base longgok, dekat base longgok. Kau bawa kamera kau, Farid. Aku cover line dulu. Kau pergi bawa kamera kau. Saya terpaksa buat rekod sekejap. Kita orang dapat rasa ada satu kehadiran makhluk yang kami percaya ianya adalah langsung. Sebab pada awalnya saya dan Farid dan ada seorang lagi rakan kita, kami memang terdengar bunyi satu suara lelaki minta tolong. Sangat jelas, sangat jelas. Okey, suara lelaki minta tolong. suara budak. Mula suara budak, lepas tu dia tukar suara lagi. Okey. Dekat base, duduk rapat-rapat. Jangan keluar daripada kawasan ni. Kita orang cuba cari dia kejap. Okey, Abang Azman dengan Miza, korang tunggu kat base. Cover base. Aku Farid dengan Kok Dian round. Bawa dia. Anda bawa dia boleh lah. Apa ni? Luka lama. Korang tengok dekat situ, dekat tembok tu dia punya luka lama. Langsung ini jahat satu, dia suara menyamar. Dia pandai menyamar suara. Macam marah je tu bunyinya.
halal. Like lagi ya, like lagi ya. Ush. Ush. Kau mentang-mentang aku terlindung dengan pokok buluh ni. Pak kan. Main besar kau. Ada? Siap. Dekat ni, dekat ni. Siapa kau? Dah sini je bunyi ni tadi. Siapa? Kalau boleh korang jangan duduk membelakangkan hutan Longgok, 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 duduk longgok. Apa tu? Okey daripada engkau? Okey. Kalau boleh jangan membuntutkan hutan. Bunyi kereta ke? Diang. Macam ni ya. Bunyi orang menderam tu. Hoi. Bukan, bukan. Bunyi orang menderam ni. Belakangan kau Diang tu. Fokus kanan, kanan, kanan kau, kanan, kanan. Bunyi deram tu datang dari kanan kau tu. Weapon kau standby, weapon kau standby. Farid, undur. Farid, undur Farid. Kadang, undur. Parang keluar. Parang keluar. Undur. Jangan membelakangkan kawasan ni. Jangan membelakangkan kawasan ni. Undur sampai ke base. Tengok belakang. Azman tengok belakang. Undur, undur. Kaki empat tu, kaki empat tu. Undur dulu, undur dulu. Undur dulu. Lampu kau boleh tembak dalam lagi tak, Farid? Belah sini, kawasan sini. Kawasan sini. Dia ada kat dalam ni. Kaki empat ni. Kaki empat.
Jauh pula dengan base. Aduh, hai. Mundur dulu. Tarik. Roger base. Barang separuh simpan dalam kereta. Kita didatangi dengan kumbang. Itu suara dia tadi tu. Mana tengok? Suara dia tu tadi tu. Suruh base kemas barang. Separuh barang masuk kereta. Barang yang segitu, barang yang segitu. Lincah. Pack. Kita didatangi kumbang. Pack. Kami tidak dapat meneruskan penggambaran selepas kami semua terdengar geraman harimau kumbang itu tadi. Oleh itu, saya mengarahkan semua rakan-rakan saya untuk berkemas dan kita semua keluar daripada lokasi ini. Situasi amat menegangkan dan berbahaya untuk semua rakan-rakan kami. Saya masih lagi tidak berpuas hati dengan entiti dan juga keberadaan makhluk-makhluk astral yang tersembunyi di jalan kampung Miku lama ini. Adakah saya akan kembali ke banglo Miku di jalan Miku lama ini? Saksikan episod yang akan datang.